kita. Aril, kau buat apa kat sini? What a small world. Tak sangka dapat jumpa Mila kat sini. Baguslah, kita belajar dekat kuliah yang sama. Lisa! Lisa! Lisa, wake up. Wake up, Lisa. Lisa. Lisa? Lisa, you okay? This is your fault. You must be responsible for this. Sorry lah, bukan saya sengaja. Lagipun Aril yang patut ambil bola tu. Kau yang tendang bola tu, akulah yang salah. Hila, bola tu senang je kot. Takkan bola macam tu kau tak boleh dapat. Kau tu yang tendang tak apa-apa. Aku pula yang kena. Tengok dah kena kepala budak tu. Tak nak tanggungjawab. Dah, Ashraf, jom. Something happened to her. Siap kau ya. Lisa, awak okey ke Lisa? We better check her. Satu dulu. Come on. Okay. Lisa, jangan buat aku risau macam ni, Lisa. Lisa. Tu Lisa kan? Lisa, tolong Lisa, jangan buat aku macam ni, Lisa. Please, Lisa, apa dia buat kat dia? Kenapa dengan dia orang? Pelik. Pelik kan? Jomlah Putri. Lisa, bangun Lisa. Lisa, jangan buat aku macam ni, Lisa. Lisa. Tara dengar you pingsan. Are you okay, Lisa? Oh, I okay. Tak ada apa, benda kecil je. Siapa yang tendang bola sampai you kena ni? I tak ingat lah. Okey lah tu. Lisa. Siapa lelaki yang tolong you tadi? I tengok mesra sangat you dengan dia. Boyfriend baru ke? Tak adalah. Lelaki tu I baru kenal je. I dengar dia tu DJ radio kat sini juga kan? Okay, that's enough. Okay, thank you, Senior Prize. Okay. Nadia, lain kali ingat, jangan bercakap masa makan kan? Dah sedap. Minum. Drink. Mila. Tarik nafas dulu. Korang berdua ni student baru kat sini kan? Kita orang memang student baru. Kita Fitri. Aku Annie. Oh, ni kerja kita Mila. Tak adalah. Lelaki tu I baru kenal je. I dengar dia tu DJ radio kat sini juga kan? Okay, that's enough. Okay, thank you, Senior Prize. Okay. Lisa, bangun Lisa. Lisa, tolong Lisa, jangan buat aku macam ni, Lisa. Please, Lisa, bangun. Lisa. Nah. Winnie. Kenapa? Kita menunggu hari. Makan? Makan apa? Kita nak jus orange. Lisa. Siapa lelaki yang tolong you tadi? I tengok mesra sangat you dengan dia. Boyfriend baru ke? Tak adalah. Lelaki tu I baru kenal je. I dengar dia tu DJ radio kat sini juga kan? Okay, that's enough. Okay, thank you, Senior Prize. Okay, thank you. Bro, asal dia cakap dia baru kenal kau? Kau okey tak, Kim? Aku okey, tak ada apa-apa. Aku nak tidur lah. Masuk bilik dulu. Nanti, masuk bilik dulu Okay. Good night. Good night, Kim.
yang tiada bicara, setelah cintaku kau puja. Rintihan rindu terus melanda, redup cahaya hati lara. Siklah kiranya aku bersalah, sedetik tersirat rasa. Aku bukan siapa-siapa untuk kau. Siapalah aku? Kita kasih yang ku miliki. Oi, ni lah buatkan sendiri pula dah. Babe, you rasakan Lisa okey tak tadi? What? Lisa? Peduli apa, ai? You ni tanya pasal Lisa tu kenapa? Cici, you ni kan? Please. Please. Ini kan? Asal cuma sangat? You saja You saja cuma sangat Tolonglah, janganlah kacau bercakap dengan budak lah. Mana memang ibu tak boleh, tak? You pergi cakap sendiri. Nita, you pergi balik tu kenapa? Sekarang siapa nak buat kuku, ai? Sorry lah Farah. You kerang dengan Cici tu. Sekarang nak chatting Ashraf. Lagi best. Kuku you buat sendiri lah. Ya, chatting lah. Kalau pakai dia sendiri tak apa. Internet kita waktu. Girls, what do you think kalau I cakap Mila tu saja je nak cari pasal dengan I? Exactly. Farah, you kena jaga-jaga. You jangan sampai dia nak overshadow geng kita. Sudahlah. Alah, apa nak kisah? Kita suruh je dia masuk geng kita. Habis cerita. What? You? Cici, please lah. Boleh tak kalau you nak bagi idea lain kali, jangan bagi idea yang bodoh? Cici, get smart. Please. Get smart. Salah ke idea tadi? Pertama kali kita bertemu, terpana ku melihatmu. Ku rasakan kehangatan yang kau berikan untuk diriku. Aku pun merasakan Lisa, yang sama. Lisa bangun Lisa. Lisa tolong Lisa, jangan buat aku macam ni Lisa. Please Lisa bangun. Diorang ni macam dah lama je bercinta. Selama